Wallahil azim, demi Allah yang Maha Agung, saya tak terlibat dengan benda-benda ni. Tapi ada manusia, susah payah dia nak buat satu poster, nak pergi fitnah kita dan benda tu tersebar. Kita nak jawab macam mana ni nanti ni? Hari ni ramai orang bagi poster kat saya. Ramai orang bagi poster kat saya. Sampai seorang menteri pun bagi poster kat saya pagi tadi. Dia kata poster ni dah tersebar ke mana-mana tau. Dalam poster ni ada 4 orang. Poster kuning. Saya tak auto download. Kan? Mula-mula saya download lah. Tapi kalau lepas tu ramai orang duk forward, saya tahu dah. Bila kuning tu saya tahu. Saya tak download lah. Poster apa tu? Poster Datuk Mufti, Datuk Fatul Bari, saya dengan seorang bekas pegawai Jaib. Masing-masing ada tuduhan lah. Datuk Mufti tuduhan yang ni. Datuk Fatul Bari tuduhan ni. Saya pun tak ingat. Tapi yang saya ingat lah. Sindiket nikah di Thailand. Saya terkejut. Saya Thailand ni pun. Saya masuk ke Thailand ni. Tak tahu lah. Tanya Aizat lah. Aizat ni PA saya. Dah sampai jadi macam HA lah, hamba abdi lah. Kemana saya pergi dia akan ikut. Saya ingat Thailand ni, walaupun saya dah duduk sini masuk tahun ke-5 dah, tapi jarang saya masuk. Melainkan bila ada kerja je. Saya masuk. Nak masuk leisure ni pun jarang. Berapa kali kot. Dia boleh ingat, tak ingat. Tiba-tiba kena tuduh kan. Libang-libu juga kan. Tapi saya bagi tahu, saya kata tu fitnah. Saya tak terlibat dalam nikah-nikah di Thailand ni. Tapi kalau orang tanya nak nikah kat Perlis, tanya saya pernah jawab. Saya akan bagi nombor Sobri ataupun Ustaz Ahmad. Yang tu pernah. Tapi saya tak pernah minta komisen. Saya tak pernah minta lah. Saya kata orang nak menikah, kita bagilah laluan. Tapi wallahi, demi Allah, wallahil azim, demi Allah yang Maha Agung, saya tak terlibat dengan benda-benda ni. Tapi ada manusia, susah payah dia nak buat satu poster, nak pergi fitnah kita dan benda tu tersebar. Kita nak jawab macam mana ni nanti ni? Tuan-tuan dan puan-puan, saya bila dapat tu, mula-mula saya senyum lah. Teruk betul. Bersungguh dia buat poster semata-mata nak pergi sebar. Benda tak betul. Benda fitnah. Buhtan. Benda bohong. Benda bohong ni pula bukan dosa dengan Tuhan. Dosa dengan manusia. Dosa dengan Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Kita boleh minta taubat dengan Tuhan. Kita bertaubat dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Allah Ta'ala ni pengampunan dia luah. Maha luah. Tapi dengan manusia ni, ada kala manusia tak maafkan tau. Lebih pada 10 orang yang bagi dekat WhatsApp, yang bagi dekat IG, yang bagi dekat Facebook. Lepas tu yang bagi kat saya tu pun, dia ada kat atas tu kalau kat WhatsApp kan. Forwarded many times. Maksudnya telah dikongsi banyak. Tuan-tuan, saya doa dengan doa Sa'ad. Wahai Tuhan, kalaulah pembuat poster ini melakukan perkara ini kerana permusuhan dan kezaliman dia terhadap saya, kerana kejahatan dia terhadap saya, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan dedahkanlah dia pada bencana. Itu doa Sa'ad waktu orang fitnah Sa'ad. Kan? Mungkin doa saya tak makbul. Tapi dia pergi tuduh Datuk Mufti. Dia pergi tuduh Datuk Fatul Bari. Dia pergi tuduh orang yang tak ada kaitan ni. Kalau setiap seorang tu berdoa, mungkin dia tidur malam lena. Tapi orang yang difitnah, orang yang dizalimi ni, malam-malam dia bangun, dia doa pada Allah. Kita takut kita terkena sihamul layali. Terkena apa? Terkena anak panah yang datang pada waktu malam.
Anak panah datang waktu siang, kita nampak sebab ada cahaya matahari. Tapi kau datang pada waktu malam, anak panah ni, kita tak nampak. Begitulah doa orang-orang yang bangkit pada waktu malam. Sewaktu kita sedang tidur, dia mengangkat tangan doa pada Allah. Ya Allah, alaika bi fulan. Wahai Allah, ambil tindakan pada dia ni. Wahai Allah, ambil tindakan kepada orang yang buat poster ni dan menyebarkannya secara zalim. Kalau kita tak berjumpa kat dunia, tak apa. Kita jumpa kat akhirat. Tapi ada orang nasihat kat saya, dia kata, you buat report polis lah. Tadi tak sempat nak buat, esok saya buat, insyaAllah. Kalau panjang umur saya, esok kita buat report polis. Kerana benda ni tak betul. Tambah pula yang tuduhan-tuduhan yang fitnah-fitnah tu. Kan? Yang diberi kepada saya tu. Saya yang paling menarik orang nak baca dan yang paling membencikan makcik-makcik. Sebab ejen nikah di Thailand tu, sindiket nikah Thailand, memang orang perempuan tak suka nikah di Thailand. Bukan kata suami dia je, suami orang lain pun dia tak suka. Kan? Itu yang ada seorang menteri dia cakap, dia kata tapi makcik-makcik dah percaya dah ni. Dalam ramai-ramai ni, you yang dia paling benci sekali. Sebab apa? Sebab you buat sindiket nikah di Thailand. Tapi yalah tuan-tuan, kita bukan hidup nak cari suka dengan tak suka orang ni. Orang suka ke orang tak suka, kita kan boleh paksa. Kan? Tapi kadang-kadang ada juga rasa 5,000 tu kan. Rasa tak tentu hala ni. Ada juga. Kan?